Jadi bila kita bercerita tentang sebab dia recording, jadi saya mulakan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, dan hari ini kita akan bercerita tentang orang-orang yang marah dalam Al-Quran. Tadi sebenarnya saya dah buat mukadimah tu, tapi dekat recording ni saya terus laju saja. So bila kita tengok topik marah di dalam Al-Quran, kita akan melihat bahawasanya kemarahan ini digambarkan dalam beberapa bentuk. Kita akan nampak marah ini digambarkan sebagai ghadab yang kita jumpa juga dalam hadis Nabi SAW. Nabi kata la taghdab, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Dan daripada hadis itu juga membawa kepada kita naratif berkenaan dengan jaga-jaga dengan kemarahan kita, hati-hati dengan kemarahan kita, kerana kemarahan itu boleh bawa kepada sesuatu yang kita tidak pernah jangka. Di jalan raya sebagai contoh, seperti yang sebut tadi, orang kadang-kadang bila marah tu dia telah menyebabkan banyak benda boleh berlaku. Contohnya macam terlanggar sikit and then dia marah sampai boleh pukul. Ada banyak kes yang kita nampak dekat dalam social media menunjukkan kepada orang-orang yang tidak mampu untuk menahan kemarahannya. Ataupun seseorang yang membesar, menyimpan rasa yang tidak enak kepada ibu dan ayah yang semacam mungkin dia membesar dalam keluarga yang ayahnya mungkin baran. Balik kerja ada benda yang marah, tapi marah tu jadi berantai, marah pula dekat anak, marah pula dekat isteri, dan setiap orang akhirnya menjadi seorang yang marah, yang membenci, yang menyimpan sesuatu. So kita akan nampak emosi ni dalam bentuk yang sangat negatif, dan emosi ni adalah satu benda yang dia menekan dan memegang kita juga. So kalau kita tengok dalam Quran, dia ada istilah ghadab, kita akan jumpa juga istilah ghais. So bila kita jumpa ghais, iaitu satu marah yang sifatnya dipendam, terpendam. So kita akan jumpa Quran ni satu sifat dia ialah dia sangat mematangkan dan dia menyebabkan kita jadi orang yang balance. Sebab tu salah satu description berkenaan dengan Al-Quran ni ialah Al-Mizan. Iaitu dia satu kitab, satu pengajaran, satu pelajaran yang membuatkan kita boleh nampak dua-dua lesen, dua-dua keadaan, sisi yang mana. So hari ini saya akan mulakan dulu dengan mengeluarkan beberapa sisi-sisi kemarahan di dalam Al-Quran. Yang mana dekat certain occasion, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan rupanya is okay to be angry, untuk marah, dan ia bukan sesuatu yang ditahan ataupun dipegang begitu. So di satu tempat lain kita akan lihat bagaimana kemarahan itu seperti yang disebutkan oleh Nabi, dia seperti bara api. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata jaga-jaga dengan kemarahan kita, dia seperti bara api yang ada dalam hati kita. So dia akan membakar semua benda. Hati kita, sifat qalb, sifat hati kita ialah dia terkandungnya syukur, terkandungnya rasa redha kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika mana ada bara api itu, dia telah menghancurkan dan dia membuang segala benda-benda yang melibatkan nilai-nilai yang baik di dalam hati kita. So, kalau kita tengok dalam Al-Quran, kita akan jumpa orang-orang yang marah yang sifatnya Allah semacam backup, ataupun Allah beri ruang untuk kita marah. Tapi ada juga kita akan nampak dalam Quran bagaimana seseorang yang marah tetapi dia digambarkan sebagai benda tu jelek, benda tu buruk sangat. Contoh, munafik. Orang munafik, sebagai contoh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik, ialah orang yang marah. Dia ialah orang yang memendam dan merasa berdendam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang beriman. Dia menjadi orang yang, kalau kita tengok dalam cerita Madinah, iaitu sebelum daripada tu jadi namanya Yathrib. So Yathrib ni kalau kita kenal, dia dulu komposisi dia ialah dia akan terkandung banyak tribes lah. Ada Aus, ada Khazraj, kemudian ada Bani yang banyak. Bani dan kalangan Yahudi dan sebagainya. Masalah pada Yathrib ialah mereka hidup dalam tribe yang sangat-sangat um, tidak harmoni. Maksudnya kalau let's say ada satu tribe ni A, dalam tribe A, and then ada seorang daripada tribe A buat salah kepada tribe B, so bayangkan yang buat salah tu kemudian dia pun lari, dia tak buat apa-apa. Semua tribe A akan tanggung kesalahan tu walaupun dia orang tak tahu. Jadi ibaratnya macam bila dia orang keluar rumah, mereka keluar rumah, mereka kena melihat bahawasanya kalau ada konflik yang tidak selesai, kita sebenarnya akan habis. Jadi konflik ataupun kehidupan secara pergelutan yang sangat-sangat dahsyat sampai pembunuhan berlaku dan sebagainya ni dia berlanjutan. Sampai pada akhirnya kita kena ada raja. So raja yang dicadangkan ketika itu politician yang kira sangat matang ataupun sangat ke depan ni ialah Abdullah bin Ubay bin Salul.
Jadi dia dicadangkan sebagai nama dan kemudian ada preparation untuk menaikkan dia dan sebagainya. Dan tiba-tiba Nabi sampai, setiap orang memilih Nabi untuk menjadi ketua negara dan akhirnya nama berubah kepada nama Madinah, which is itu singkatan kepada Madinatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bandar Nabi. Which is Madinah ni sebenarnya maksudnya bandar. Macam kita pergi Kelang, Bangi, pergi Kajang, pergi Kuala Lumpur, kita panggil tu Madinah, dekat bandar. So kita panggil tempat tu sebagai bandar tapi dia merujuk pada bandar Nabi SAW. So Abdullah bin Ubay bukan hanya hilang tempat, which is kedudukan dia, tapi dia juga melihat bagaimana nama sudah berubah dan kebenciannya mendalam. Dan seseorang yang rasa benci tapi dia rasa macam dia tak boleh kalah pengaruh. Kalau dia tak boleh beat the party, so dia akan join the party. So sebab tu dia menjadi orang yang paling ke depan. Contohnya macam kalau ada khutbah ke, bila Nabi nak bercakap, Abdullah bin Ubay bin Salul akan berada dekat sini, dia akan cakap, semua fokus ini sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak cakap. Which is semua orang akan fokus lah sebab Nabi cakap kat depan. Takkan ada siapa lah nak bercakap kat belakang bila Nabi cakap kat depan. Tapi dia nakkan attention, dia nakkan relevant dirinya untuk terus ada dekat tempat tu. Which is dia ada rasa marah. Masalah dia lah, yang ni disentuh oleh dalam surah Al-Baqarah, bila Allah kata mereka ini tercari-cari cahaya. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. Dan surah Al-Baqarah awal tu, Allah cerita berkenaan dengan mereka ni semua tercari-cari cahaya. Dan antara cahaya yang mereka cari, api yang mereka untuk bakar, untuk nampak ni ialah keamanan. Dan ketika mana keamanan, ada sumber kepada keamanan yang paling besar, iaitu Nabi sampai, mereka menjadi orang yang, ni bukan kelompok aku, ni orang luar dan sebagainya. So dia macam orang Yahudi juga. Ketika mana mereka cari-cari agama, mereka cari, bukan agama, mereka cari Rasul akan datang. Dan bila Rasul sampai, dia rasa macam, kenapa datang dari kalangan orang Arab? Dia bukan orang Yahudi. So kemudian dia orang reject. Dia bukan tolak semata-mata kerana sebab dia ada reason yang bagus ke apa. Tak. Dia kerana ego. Dia kerana satu keadaan yang akhirnya kita fikir balik, dia nakkan jawatan atau dia nakkan keamanan sebenarnya. So dekat situ dia teruji kan. Jadi kita nampak, Abdullah bin Ubay bin Salul ialah orang yang marah. Firaun juga, kalau kita tengok macam mana dia punya perlawanan kepada Bani Israel, juga sebabkan dia ada anger, dia rasa marah, dia rasa macam ada orang naik atas daripada dia. Dan kalau kita tengok bagaimana perang-perang yang berlaku, contohnya perang Uhud, itu ialah satu timbal balik rasa marah Quraisy kepada kaum muslimin. Jadi nak katanya, kemarahan tu kita akan nampak dalam bentuk yang sangat dahsyat, yang membawa kita kepada keburukan juga. Tapi kita akan jumpa sisi-sisi kemarahan yang saya akan mulakan dulu dari sudut validation dan juga acknowledgement yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui Al-Quran dan juga hadis. Saya letakkan beberapa cerita untuk kita serap dahulu. Pertama ialah kita akan tengok cerita berkenaan dengan, sebab alang-alang kita cerita pasal munafik tu, saya sambung kepada peristiwa Hadithul Ifk. Hadithul Ifk, tuan-tuan perempuan mungkin pernah dengar kan, Hadithul Ifk pasal Aisyah kan. Mungkin boleh komen-komen juga lah kat situ, saya nampak kosong je kat situ. So, Hadithul Ifk, tuan-tuan perempuan, ialah cerita berkenaan dengan tuduhan fitnah yang berlaku kepada Ummul Mukminin, kepada ibu bagi semua orang beriman, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang sangat mulia, sangat suci dan sebagainya. Sangat-sangat baik. Hadis tentang Hadithul Ifk ni, peristiwa yang beliau dituduh melakukan hal terkutuk bersama dengan Safwan ibn Mu'attal, ialah cerita ini ada dalam Sahih Bukhari, dalam hadis, antara hadis yang paling terpanjang dalam Sahih Bukhari, yang hanya diceritakan oleh Aisyah selepas 50 tahun hal tu berlaku. Maksudnya, benda tu berlaku ketika mana Aisyah usia 20-an. Aisyah kahwin awal. So, usia 20-an. Dan sekarang ketika itu Aisyah berusia lebih kurang 70-an. Aisyah bukan lagi ibu, Aisyah seorang nenek. Aisyah seorang yang sudah tua. Dan ketika itu baru dibuka cerita. Contohnya macam seseorang yang terluka sangat. Contohnya terluka kehilangan anak. Anak meninggal. Kita takkan datang jumpa dia. Anak kau meninggalkan baru. Tak, kita takkan buat. Itu satu benda yang kita tak akan buat. Sebab kita tahu dia terluka dan kita tak nak buka luka tu. Peristiwa ini telah melukakan Aisyah, telah membuatkan tersimpan di dalamnya Aisyah rasa macam menyimpan rasa
Dan Aisyah tak boleh buka cerita tu dan tak ada siapa berani tanya dalam tempoh 50 tahun. Ini bukan satu tempoh yang sekejap. Kita kadang-kadang bila lepas dah 3-4 tahun kita akan macam mungkin kita pernah melalui satu peristiwa yang sangat berat dan kita akan gelak-gelak lepas 5-6 tahun. Aduh, benda tu berat lah, tapi bila fikir balik, kelakar lah. Kita dah boleh menggelakkan benda tu. Aisyah tak. Benda tu besar. So 50 tahun ni adalah satu tempoh yang sangat panjang. Jadi bila kita perhatikan dalam cerita tu, saya tarik balik macam bila kita tengok munafik ni dia simpan dendam lama. So dia sentiasa cari jalan untuk macam mana menjadi gunting dalam selimut lah. Menjadi orang yang menggucak-kacirkan dan sebagainya. Peristiwa ni datang ketika mana mereka baru pulang daripada peperangan Bani Mustaliq ataupun Mustaliq, ada dua bacaan. So munafik ada dalam peperangan tu, which is kita akan nampak selalunya munafik tak ada dalam perang. Munafik akan lari dari perang sebab dia perang yang kecil. Perang yang confirm boleh kata orang beriman confirm boleh menang. Perang ni sebab Bani Mustaliq ni ialah orang yang dia sebenarnya dia perang bukan sebab dia musuh Islam sangat, dia nak easy money je. Sebab dia peperangan ni lebih kurang berlaku selepas Uhud, lebih kurang tak jauh sangat daripada Uhud. So mereka tahu yang moral orang-orang Islam ketika itu terjatuh, macam melemah sebab kekalahan dan sebagainya. Jadi dia rasa macam ada kelompok-kelompok yang rasa dia tahu pasal berita tu, kita nak hijack, kita pergi ke situ, kita ambil rampas barang-barang. Dia nak easy money je, dia nak pergi kepada satu tempat yang dia boleh ambil kesempatan. Jadi tapi sebab Nabi SAW punya security agak strong dan menyebabkan Nabi dah tahu dulu sebelum mereka datang menyerang. Jadi Nabi dah pergi datang bawa tentera pergi menyerang. Dan ketika itu yang ikut mestilah Abdullah bin Ubay. Yang sebelum tu dekat Uhud, dia antara orang yang paling besar, membuatkan sebahagian daripada orang-orang dalam Uhud patah balik supaya dia berlaku kemelut dalam satu tim. Jadi kita nampak mereka ikut, mereka sampai kata kita kena jihad di jalan Allah. Kata orang-orang munafik ni macam tu lah kan. Dalam perjalanan sampai kat sana and then menang, lepas tu lebih kurang ada 100 tahanan, dan 100 tahanan tu lebih kurang 100 tahanan ni akhirnya Nabi kata pulang je lah kat orang tu. Bayangkanlah semua orang macam ibu-ibu tu tengah menangis, ya Allah anak aku kena tahan. Sekali tiba anak dia balik, mama ada okey, ada kat sini. So dia sebab Nabi pun faham, Nabi maafkan sebab Nabi tahu yang dia bukan musuh yang besar. Dan akhirnya kalau kita tengok dalam sejarah keseluruhan daripada Bani Mustaliq masuk Islam. Disebabkan kebaikan Nabi SAW dan juga orang-orang beriman. So bila kita nampak perjalanan balik tu, perjalanan balik berjam-jam kan. Walaupun kita contohnya macam kita bukanlah orang jahat pun, kita baik je. Tapi walaupun kita baik, kita pun nak pergi dengan kawan, travel sama-sama. Tak pernah travel dengan kawan-kawan. Sekali nak travel, lepas 8 jam kita travel, daripada kita happy-happy, sekali kawan kita terlentuk kepala dekat kita punya bahu, kita pun jadi macam, tepilah. Dengan air liu ke apa. Kita jadi marah kan. So nak katanya macam benda tu biasa lah. So antara sisi-sisi yang kita akan nampak ketika perjalanan balik tu, antaranya ialah ada satu golongan, ada seorang daripada kalangan muhajirin terlanggar golongan Ansar dan terjatuh. Sebabkan marah, panas, penat dan sebagainya. Ansar ni tiba dibangun, dia kata, ya Ansar, wahai kalangan Ansar. Macam semuanya macam, kau tengok apa muhajirin buat kat kita. So dia jadi macam nak bergaduh. Sekali muhajirin tu dia nampak kat depan, dia kata, weh Ansar ni sampai cari geng muhajirin, kita nak gaduh. Bayangkan dalam perjalanan balik ni, perjalanan pulang, bergaduh pula kat situ. Sampai nak pukul-pukul dan sebagainya kan. Dan satu keadaan tu bila kita kena nampak dia orang punya perjalanan ni panjang. Cara mereka punya perjalanan, kalau kita tengok dalam hadis dan juga sirah, kita akan nampak mereka akan jalan satu line yang sangat panjang, kemudian dia akan bergerak, kemudian dia akan stop. Tak disebutkan berapa lama dia akan stop, tapi saya rangkakan macam inilah. Lebih kurang kalau kita tengok pada analisis, lebih kurang contoh kalau perjalanan tu lebih kurang jalan 5 jam non-stop nanti, ataupun 8 jam non-stop, nanti dia akan rehat 3 jam. Dia buka kemah, dia akan buka kemah, tidur sekejap, ataupun masak ke, atau nak pergi buang air ke apa kan. So, itu gambaran dia. Maksudnya dia gerak ramai, stop. Gerak ramai, stop. Gerak ramai, stop. Sampailah ke Madinah. So, dekat dalam satu kemah hujung sekali, kita tahulah munafik ni dia akan duduk paling hujung sekali, dan dia duduk ke paling hujung tu, dan dalam kata-kata yang disebutkan oleh Abdullah bin Ubay lah, dia kata
Mereka makan makanan kita, mereka ambil tanah kita, mereka ambil tempat kita. So dia semacam berkobar-kobar untuk ada satu pergaduhan dalaman. Semua orang fokus dengar, tiba-tiba ada seorang budak di tengah dengar. Budak ni Zaid. So Zaid dia dengar, dia macam, oh, budak umur lebih kurang 10 ke 11 tahun. Dia keluar dari kemah tu, dia berlari, dia jumpa pakcik dia. Pakcik dia jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal tersebut. Pakcik waktu tu Nabi ada dengan Umar. Umar kata, kau nak aku selesaikan? Umar dia tak selesaikan. Tapi kita akan faham macam ni. Bukan Umar nak sangat bunuh orang ke atau pukul orang ke. Cuma kita kena faham satu benda. Satu, dia punya karakter. Yang kedua ialah dalam satu perjalanan yang melibatkan ketenteraan, walaupun balik daripada perang ke, pergi pada perang ke, pergi apatah lagi kalau balik pun, kita tak tahu apa yang jangkaan yang berlaku dekat belakang. Kita tak boleh ada orang yang jadi gunting dalam selimut. Kalau kita tengok mana-mana pun, dia bukan barbaric punya undang-undang pun. Kita pergi pada US ke, kita pergi Malaysia ke apa ke. Kalau benda tu, dia akan ada hukuman yang besar, hukuman yang berat. Ketika mana adanya gerakan dalaman untuk menghancurkan satu pergerakan tentera. Jadi bila Omar dia macam nak bunuh, nak habiskan dia orang, Nabi kata, dia macam marah-marah. Tapi macam fikir, nanti orang akan melihat aku membunuh sahabat aku sendiri. Sebab orang munafik, orang tak tahu siapa munafik. Mereka tersimpan. Jadi dia tak boleh buat benda tu. Jadi akhirnya dia kata panggil panggil Abdullah datang kemah. Daripada hujung dikawal sampai kat situ jumpa dengan prinsipal. Kemudian Nabi tanya, and dia cakap, dia bersumpah seranah, dia kata, kau Rasulullah, takkan aku nak mendustakan, takkan aku nak buat benda tu. Dan Nabi kata, okey, tak apa, keluar. Waktu tu Zaid dengar daripada luar, dia kata dia sedih, dia menangis, dan akhirnya dia kata yang Nabi percaya kepada orang itu dan dia tak percaya kepada aku. Lepas daripada tu Nabi panggil Zaid masuk kemah. Zaid dah cuak dah, dah macam alamak, habislah. Dan Nabi membacakan, ini asbabun nuzul, surah Al-Munafikun. Nabi membacakan surah Al-Munafikun daripada awal sampai habis, iaitu cerita berkenaan dengan orang-orang munafik, iaitu mereka mengaku, ayat awal tu kan, mereka mengaku ialah Rasulullah. Allah pun tahu bahawasanya Rasulullah, tapi mereka tu lakadzibun, mereka itu menipu dan sebagainya. Kemudian ada sebahagian daripada ungkapan yang Abdullah bin Ubay bin Salul sebut dalam kemah yang waktu berceramah, waktu nak bergaduh tu, sebut diletakkan juga dalam surah Al-Munafikun. Dan kemudian mereka pun bergerak dalam tempoh tu, semua baca surah Al-Munafikun, dan diorang rasa macam, ini masa aku ke? So kita nampak dia punya landscape kan. Sampailah tiba-tiba, ini antara ujian Allah lah. Saya nak cerita pasal Aisyah. So dalam keadaan ni, Aisyah dia nak pergi melepaskan hajat. Menyelesaikan hajatnya, kemudian on the way nak balik, sekali dia punya rantai hilang. Dia rantai hilang. Dia pun patah balik, dia pergi cari sampai dia jumpa. Kemudian dia datang kat situ, tengok dah tak ada orang. Tak ada siapa. Tak ada siapa, dia tertidur. Kemudian saya pendekkan cerita, Safwan bin Mu'attal ialah orang yang paling last sekali. Dia macam kalau kita buat event, orang paling last sekali check siapa tinggal telefon ke apa ke, dia orang paling last sekali dekat medan perang. Dia balik, dia tengok, ini Aisyah radhiyallahu anha. Dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia turunkan untanya, Aisyah naik dan jalan. Dan kita nampak kan, dia orang akan stay sini, kemudian dia orang terus, kemudian stay lagi. So ibaratnya dia orang teruskan perjalanan supaya dapat jumpa dengan kawanan, dapat jumpa dengan kabilah, bukan kabilah, dapat jumpa dengan semua satu grup tu. Dan guess what? Siapa yang paling hujung? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan dalam hadis Abu Bukhari dia kata lebih kurang macam ni, dia disebut, Aisyah, Safwan, tu je. Tu je dia cakap. Dan ketika itu semua orang macam, kau cakap apa ni? Tu isteri Nabi. Tak cakap apa. Sebut nama betul lah kan. Dan benda tu bergerak. Sebab tu bila surah An-Nur turun, cerita pasal benda ni, 3-4 ayat awal tu je yang cerita pasal munafik. Selepas tu semua cerita pasal orang beriman tapi careless. Semua jadi orang yang tak jaga dignity orang lain. Sebab tu kalau kita tengok, topik kehormatan orang lain adalah satu benda yang sangat besar. Saya pergi kepada kemarahan Aisyah. So Aisyah lepas dia tahu benda tu, dia menangis non-stop. Sampaikan dalam hadis sebut,
Ibu ayahnya kata, kalau dia tak berhenti lagi, dia punya hati boleh pecah. Dia boleh mati disebabkan dia menangis non-stop berhari-hari. Sampailah ketika itu Nabi SAW dia rasa macam sedih, dia rasa macam dia tak tahu nak buat apa sebab Nabi tak, wahyu tak turun. Lama wahyu tak turun. Sebila wahyu tak turun lama dan Nabi SAW sampai berbincang dengan sahabat, patutkah aku ceraikan Aisyah? Benda cerita jadi heavy lah. Dan para sahabat kata, aku tak mengenali dia sebagai orang yang akan melakukan hal ini. Dia orang yang paling baik. Lepas tu akhirnya mereka panggil Barirah, pembantu kepada Aisyah. Panggil Barirah, tanya Barirah secara terus terang lah, ada tak Aisyah buat salah dekat awak ke, ataupun ada benda yang buatkan awak rasa macam ada benda tak kena lah dengan Aisyah? Barirah ni saya rasa macam jawapan dia macam wow. Dia kata saya tak ada, dia semua baik. Cuma ada satu benda je saya macam, oh, dia membesarkan sikit saya. So, semua orang macam, Aisyah ni dia kadang-kadang dia tinggalkan adunan doh tu sampai tengah malam, dia terbiar. Lepas tu jadi rosak lah. So, dia macam bila saya tengok hadis tu, lah, sebab hadis tu panjang. Dia kita baca kita rasa macam satu-satu dan Aisyah cerita dengan sangat detail. Sebab Aisyah dia ada satu ingatan yang sangat kuat. So bila benda tu laku, dah lah tak ada apalah. Kemudian Nabi cakap dan semua orang dah bercakap. Ahli Madinah semua orang bercakap. Sama ada dia jenis tak memilih siapa-siapa, jenis sokong Aisyah, tapi semua orang, almost semua orang bercakap. Akhirnya Nabi bagi tahu dekat satu khalayak, Nabi kata jangan lukai lagi keluarga aku. Kemudian Nabi masuk rumah, Nabi jumpa dengan Aisyah, kata dengan Aisyah, dan waktu tu Aisyah bagi tahu setelah hampir sebulan Nabi tak pernah duduk lama dengan aku, dan waktu itulah Nabi akhirnya duduk dengan aku. Tapi Nabi cakap satu benda dengan aku. Nabi kata, kalau awak tak buat, kalau awak tak bersalah, Allah akan bebaskan. Tapi kalau awak buat, mohonlah ampun kepada Allah Ta'ala. Dia kata, qala sadam'i, dia kata tangisan yang menurun berhari-hari non-stop, tiba-tiba berhenti bertukar menjadi marah yang amat sangat. Suami aku cakap, kalau. Orang lain cakap kalau, orang lain. Suami aku cakap kalau. Kita kena faham pula, sisi Nabi, Nabi tak tahu. Dan Nabi kena jadi orang yang tak bias, walaupun pada isteri sendiri. Nabi ialah orang yang, sampai Nabi kata, kalaulah Fatimah mencuri, aku akan potong tangan dia. Maksudnya Nabi ialah orang yang paling adil. Nabi kena cakapnya tu posisi Nabi. Tapi posisi Aisyah pula, ialah seorang yang sangat melalui satu benda yang sangat berat, emosi sangat berat. Pun logik juga Aisyah kata macam tu. So Aisyah sangat marah. Aisyah cakap dengan Abu Bakar, ajib Rasulullah. Jawab Rasulullah ni. Kata, aku tak tahu ma'adri, ma'akul. Aku tak tahu apa nak cakap apa dengan Rasulullah. Ayah tak tahu nak cakap apa. Cakap dengan ibunya, cakap dengan Rasulullah. Kata, tak tahu nak cakap apa. Kemudian akhirnya Aisyah kata, aku tak tahu sangat ayat dalam Al-Quran. Ini clear dalam hadis. Aku tak tahu sangat banyak ayat dalam Quran. Tapi ia mengingatkan aku, yang aku ada sekarang ialah sabrun jamil seperti Nabi aku. Dia telah menyamakan orang yang terbaik dalam hidupnya, Nabi SAW, dan kedua ibu bapanya semacam abang-abang Yusuf yang telah melukakan, yang telah membuat satu, yang telah membuatkan seseorang menjadi macam yang dia ada cuma sabar yang cantik semata-mata. Dan lepas tu ayat turun. Ayat turun backup Aisyah sepenuhnya, tak pernah pun sentuh yang Aisyah tinggi suara kat Nabi ke, marahkan Nabi ke sebagainya. So itu satu sisi. Oh, rupanya ada marah yang memang Allah backup. Saya tambah dua cerita sekali. Saya ringkaskan. Yang kedua, cerita yang kedua saya akan tengok kepada saya ada tulis juga benda ni dekat dekat posting saya yang paling latest berkenaan dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ialah orang yang kita lihat sebagai nabi yang agak sensitif. Dia agak hypersensitif. Dekat certain keadaan dia macam hypersensitif. Tapi secara overall kita akan nampak dia baginda seorang yang sensitif. Rasa macam senang trigger dengan sesuatu. Tapi kalau kita tengok pada belakang cerita, dia banyak memendam rasa. Sebab Nabi Musa AS ialah orang yang mainkan dia ada krisis identiti. Dia seperti tidak dimiliki oleh Bani Israel sebab dia, walaupun dia lahir dalam kalangan Bani Israel, tapi dia tinggal kat royal family. Tapi dalam kalangan royal family tahu bahawasanya dia ni ialah bukan anak sini, dia anak angkat. Ada orang kata, oh sebab dia orang tak tahu pun dia Bani Israel, tak warna kulit lain. Dan sejarah memang clearly tersebut, dia orang memang tahu. Cuma dia ada satu ibaratnya macam pilihan daripada Fir'aun untuk dia stay.
Jadi dia macam duduk dekat sini pun orang kata dia bukan orang sini, tapi dalam kalangan Bani Israel pun dia masih semacam ada rasa Bani Israel aku kena kena jadi hamba, kena direndahkan, tapi aku berada dekat atas yang tak boleh buat apa-apa sebab yang buat tu ialah bapa aku sendiri. So dia ada satu kemarahan dia. Dia memendam rasa dan sampai akhirnya dia nampak ada seseorang yang cuba ada pergaduhan antara Bani Kibti, antara polis Kibti dengan juga Bani Israel, dan akhirnya dia tumbuk Kibti itu sampai mati. Bila marah tersimpan lama dan dia lepas, akhirnya dia habis. Sebelum ayat tu Allah cerita berkenaan dengan Nabi Musa dah sampai kematangan yang dahsyat. Sudah sampai keilmuan yang sangat-sangat dalam. Tapi kita belajar bahawasanya kematangan tidak menghabiskan dan tidak menyebabkan kemarahan tu hilang. Kematangan tidak menyebabkan dia menafikan emosi. Seseorang tu masih beremosi dan dia boleh melakukan kesilapan. Dan Nabi Musa memang akui dia buat kesilapan tu. Dia telah terbunuh seseorang. Dan kita akan nampak juga banyak momen-momen Nabi Musa alaihissalam bila dia marah Harun. Dia punya marah tu ghadbana asib. Dia turun tu, dia nampak Bani Israel sembah pula Baqarah. Dia punya marah tu, dia marah sampai dia rasa macam, dan Asifah ni sedih amat sangat. Dia gabung dua-dua. Dia turun, dia pergi kepada Harun sampai dia lempar Taurat, and then dia pegang janggut Harun, dia pegang kepala Harun. Itu satu benda yang kita tunjuk Allah rakamkan dia tengah marah sangat-sangat. Merah. Tetapi orang yang sama mengeluarkan kemarahan ni, kita akan jumpa juga orang yang sama Allah kata dalam surah Ibrahim sebagai satu cerita yang kalau kita nak belajar tentang sabar, tentang menghargai, tentang appreciate, sabar, syakur, nak sabar, nak belajar sabar yang sangat dalam. Dia bukan sabar saja. Dia ialah sabar, maksudnya sabar yang berkali-kali kena push. Belajar daripada Nabi Musa AS. Orang yang paling sensitif, orang yang terlepas, orang yang trigger dengan banyak benda, tapi dia adalah satu model yang sebenarnya sangat-sangat bersabar dan bertahan dengan banyak hal dalam hidup dia, dalam hidup dia. So itu satu sisi. Kemudian saya pergi kepada next. Hudaibiyah. Hudaibiyah, tuan-puan, satu cerita yang akan buatkan saya tulis dekat buku saya, tajuk dia Tuhan Akhirnya Aku Menyerah. Sahabat yang dikenali sebagai seseorang yang sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Pada hari tersebut ialah hari di mana mereka tak pandang pun Nabi ketika mana Nabi memberikan arahan. Kalau kita tengok surah Hujurat, tak ada siapa boleh naikkan suara di atas suara Nabi SAW. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan angkat suara, jangan. Itu satu benda yang besar. Tapi pada hari tersebut, ketika mana mereka dalam perjalanan pergi ke Hajj, dan dalam perjalanan tu akhirnya nak jadikan cerita, sepatutnya jalan biasa tu patutnya boleh lalu, tapi ada serangan yang boleh berlaku daripada Mekah. Mereka pergi lalu ke jalan Hudaibiyah, yang mana jalan itu ialah jalan yang haiwan pun tak lalu. Kerikil, batu dia panas, bening, sampai orang boleh koyak dekat kita punya kulit boleh koyak, kita boleh luka, boleh sakit semacam-macam. Mereka lalu jalan itu dengan haiwan-haiwan yang banyak. Sampai dekat situ, tiba-tiba ditahan, ada negotiation macam ada immigration, hantar orang, patah balik, hantar orang, patah balik, harga orang, patah balik. Proses yang sangat exhausted, yang sangat penat. Hujung tu ialah tak boleh buat Hajj pada tahun itu. Kena balik. Tapi, kena sembelih binatang ni, dan binatang ni kena bagi kepada orang Mekah. Hari Raya Aidul Adha, kita raikan dengan seronok makan-makan dan sebagainya. Aidul Adha, Udhiyah yang pertama, ialah digambarkan satu keadaan yang mereka menyembelih binatang dan bagi kepada orang yang mereka tak nak bagi, tak suka, orang yang halang, mereka terpaksa bagi. Satu keadaan yang dia kena korbankan, buang semua benda. Waktu tu, tuan-puan, bila ada perjanjian Hudaibiyah yang berat sebelah tu, akhirnya Nabi setuju dan sebagainya, kita kena batal balik. Umar kata, alasna bil haq. Bukankah kita dalam keadaan kebenaran? Bukankah kita orang-orang yang benar? Bukankah kau Nabi? Bukankah kau mimpi yang kita akan pergi pada tahun ni? Bukankah kau mimpi yang kita akan pergi Hajj? Kemudian Nabi kata, saya memang mimpi. Aku memang mimpi. Tapi bukan tahun ni kot. Aku tak tahu tahun apa. Kita pergi je. So, nak katanya, satu keadaan yang sangat dahsyat sampai kan seseorang yang menjadi simbol kepada ketaatan kepada Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa pun cakap, naik suara sikit, Abu Bakar As-Siddiq akan tutup mulut dia. Tapi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq pun diam. Semua orang dalam keadaan marah yang sangat dahsyat. Rasa tak okey.
Dan bahkan ada satu lagi kemarahan yang menyebabkan ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia kata kalaulah hari di mana aku menjadi orang yang tidak beriman, maka ia ialah hari Abu Jundul. Ialah hari di mana merujuk kepada Hudaibiyah. Aku akan bertukar. Nak kata apa yang berlaku waktu tu, salah seorang daripada orang yang beriman yang duduk kat Mekah, dia ditahan dan dia dirantai oleh ayahnya, diseksa sebagai kerana menjadi seorang yang beriman. Kemudian dia tahu yang ada orang beriman datang dekat sini dan dia nak follow balik pergi Madinah. Bila dia on the way datang dalam keadaan berantai macam tu, dan dia ialah anak kepada dealer pada waktu tu, dealer daripada wakil Quraisy. Dia sampai kat situ, tulisan sudah ditulis, ada yang kata tak ditulis, ada yang kata sudah disebutkan cuma belum tulis, iaitu orang yang dari Mekah yang masuk Islam perlu dipulangkan balik. Bayangkan, dia nak selamat daripada abusive, daripada kena abuse selalu, daripada abusive father. Kemudian akhirnya dia kena patah balik. Bayangkan orang-orang beriman ketika tu tengok helpless, tak boleh buat apa. Kita tengok Gaza, kita rasa marah tau, marah yang sangat. So kita jadi helpless tau, tak boleh buat apa. Dan waktu tu semua marah Nabi, dan akhirnya Nabi bagi tahu dekat isterinya, dan akhirnya isteri Nabi kata, Ummu Salamah kata, tak apa, buat je. Buat je. So Nabi cukur kepala sendiri dan Nabi sembelih binatang, dan orang lain pun tengok. Okay lah, fine. Tengah marah. Dan mereka cukur kepala sampai disebut dalam hadis, takut-takut sampai luka kepala mereka sebab mereka buat dalam keadaan nak cukur kan, cukur. Dia macam satu benda yang macam marah, geram, rasa nak okay. Dan mereka buat dengan tangisan yang berbalut dengan kemarahan, sedih amat sangat. Dan patah balik kepada Madinah. So itu antara cerita-cerita, dan kemudian lepas tu turun surah Al-Fattah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang beriman kerana bertahan dekat situ. Kita kenapa? Maksudnya ada marah yang divalidatekan. So, saya cerita ni bukan sebagai satu open license untuk kita semua rasa macam okey je untuk melempiaskan kemarahan macam tu saja. Tapi saya buka tu supaya kita kena faham. Kita kena acknowledge marah ialah bahagian daripada diri kita. Dan kita ialah orang yang mungkin memendam dan menyimpan. Dan marah kita ialah satu benda yang sangat valid. Ada anak yang kena pukul dengan ayah dia. Ayah dia baran, tapi dia pun marah sebenarnya. Sebab dia rasa macam, kenapa aku hidup dalam family macam ni? Dia pun marah. Dia pun struggle. Dan dia pun ada menyimpan dendam. Bila Nabi kata, la taghdab, jangan marah. Dan kadang-kadang kita pegangnya sebagai satu benda yang menutup mulut orang. Kata, kau ni marah ni, jangan marah. Nabi kata tak bagi marah. Ghadabah merujuk kepada marah yang sifatnya kita explode, kita sampai kita ada potensi untuk keluarkan tindakan, pukul ke, lempiaskan ke, marah ke, dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai ghadab. Ada satu kemarahan yang sifatnya ghaiz. Ghaiz maksudnya kemarahan yang sifatnya dia dipendam. Dia macam digambarkan ghaiz ni ialah bila kita ada cerik air yang kita nampak dari jauh, dia statik, dia tak bergerak pun, dia sangat solid. Tapi bila kita datang dekat, dia panas. Dia membakar. Itu ghaiz. Orang-orang yang sifatnya dia ada marah, tapi dia tahan daripada dia lepaskan. Dia alirkan, tapi dia belum selesai semua. Dan pada akhirnya kita tengok dalam Quran, tak semua kemarahan kita akan selesai. Kalau kita tengok dalam surah Al-Hijr, Allah kata, bila orang-orang beriman masuk dalam syurga, mereka akan masuk dalam keadaan mereka akan dapat salam, dapat tenang, dan mereka juga aminin. Mereka jadi rasa macam secure, rasa macam capai satu happiness yang sangat-sangat dahsyat, yang sangat-sangat optimum. Tapi ada satu benda yang disebutkan dalam surah Al-Hijr, Allah kata, wa naza'na ma fi sudurihim ghil. Allah Subhanahu Wa Taala mencabut apa yang ada pada dada-dada mereka, ada hati mereka. Satu keadaan disebut sebagai ghil. Ghil ni maksudnya apa? Ghil ni ialah satu keadaan yang kita tak senang dengan orang. Kita rasa benci, rasa marah. Dan kadang-kadang kita rasa marah dengan orang, dia bukan sebab kita bad Muslim ke. Kita bukan sebab kita Muslim yang buruk. Kadang-kadang kita marah ke orang sebab kita rasa macam, kenapa dia cakap macam tu dengan aku Sebab kita punya culture bukan jenis cakap macam tu, dan dia cakap macam tu dengan kita. Kita rasa tak senang. Kita rasa macam tak best. Bila kali benda tu berulang-ulang, itu jadi satu pattern yang kita tak suka dengan dia. So bila kita nampak, kita jadi tenang sikit tau. Sebab
Rupanya orang-orang beriman yang masuk dalam syurga, setiap daripada orang beriman sebenarnya dia ada simpan rasa tak senang dengan orang lain juga. Dan rasa tak senang, rasa tak suka tu, rasa marah sikit-sikit tu hanya akan diangkat ketika mana kita masuk syurga. Dan ialah bahagian yang ada dalam diri kita yang kita carry sepanjang hidup kita. So, topik yang saya bawa hari ini ialah berkenaan dengan sabar, berkenaan dengan marah-marah yang disebutkan dalam Al-Quran. Ialah satu benda topik yang besar untuk dibincangkan berkenaan dengan topik yang perlu kita buka secara luas. Maksudnya secara terbuka. Kerana satu naratif yang biasa kita dengar ialah marah akan menghancurkan, marah akan membunuh dan sebagainya. Which is benda tu betul lah. Sebab memang marah yang tidak diuruskan akan membuatkan satu benda yang boleh, benda buruk boleh berlaku. Banyak benda yang macam kalau kita study pasal Hitler, waktu saya belajar history, so Hitler ni rupanya kalau kita tengok dalam history, dia ada subjek history yang kemudian dia masuk kepada psiko ataupun psikososial ataupun psikologi kan. So dia akan tengok rupanya ayah kepada Hitler ialah seorang yang sangat-sangat abusive dan dia selalu dipukul, dan Hitler ialah orang yang menyimpan dendam yang sangat dahsyat. Dia ada rasa marah yang sangat-sangat. Seseorang yang marahnya tidak diurus, dia akan explode. Dan kadang-kadang dia akan explode dengan cara yang macam tu. Iaitu dia akan tunggang. Maksudnya bila dia ada marah, dia nak buat satu peperangan, dia akan punya marah tu dia terbawa sekali sampai kita buat segala-gala benda. So nak katanya marah memang boleh carry seseorang, bawa seseorang pergi kepada jalan yang berbahaya. Sebab tu Nabi kata berhati-hati dengan kemarahan. Tapi ada juga hadis Nabi SAW. Nabi sebut, innama anal bashar. Sesungguhnya aku ni manusia. Aku marah seperti mana manusia lain marah, Nabi kata. Dan Nabi sambung, aku redha seperti mana manusia lain redha. Nabi SAW juga ada keadaan Nabi marah. Nabi ada keadaan yang Nabi rasa tak okey dengan sesuatu. Nabi ada keadaan yang Nabi tak suka dengan sesuatu. Dan agama ini, ia bukan agama yang sifatnya sangat-sangat ideal yang tidak boleh kita langsung bayangkan ataupun selesaikan. Ataupun kita boleh dapat keimanan yang tinggi. Tak, dia bukan satu benda yang idealis yang sangat-sangat macam utopia punya bayangan. Macam tak tercapai. Agama kita sangat realistik. Agama kita contoh macam bila orang tanya, nak khusyuk solat. Khusyuk solat ni, sebab kita selalu dibayangkan satu naratif, khusyuk solat ni macam dulu ada orang yang berlaku pembedahan dalam solat, boleh tarik anak panah tu dalam keadaan kaki dia okey je, dia tak rasa apa pun. Kita pun duk fikir, aku ni garuk juga dekat dalam solat ni. Ataupun ada orang yang macam bising dekat luar, time mecun, aku macam, ya Allah, kenapa orang main mecun ni? So itu dah rasa macam, aku ni rasa susah lah nak khusyuk. Dan kita rasa macam khusyuk tu ialah satu stagnan, satu keadaan yang stagnan ni. Kita tak bawa masalah ke, benda tu tak membuatkan berat ke apa ke. Dia just macam betul-betul kita dengan Allah Ta'ala saja. Tapi rupanya khusyuk ialah satu keadaan semata-mata fokus kita, kerendahan hati kita pada Tuhan. Kita kena bawa beban kita. Bukan kita dalam solat kita macam okey, tinggalkan semua kerja. Kalau kerja tu satu beban, bawa beban tu. Sebab bila kita solat, bila kita sebut ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah aku jalan yang lurus, bantulah aku untuk berdepan dengan semua benda. Bila kita cakap benda tu, kita akan carry emosi beban-beban tu. So sebenarnya sangat realistik untuk kita khusyuk. Setiap orang boleh khusyuk dalam solat. Dan bahkan khusyuk tu dia bukan hanya datang pada solat tu. Khusyuk tu datang sebelum ada solat tu. Sebab tu kita ada wuduk. Bila kita wuduk tu, kita bukan hanya basuh muka, kita kena mindful dengan basuh muka, dan kita doa pada setiap basuhan tu. Kita basuh tangan kita doa moga tangan ini melakukan kebaikan. Kita doa dekat tangan kiri, moga tangan-tangan ini jauh daripada kejahatan, jauh daripada keburukan, jauh daripada benda haram. So kita jadi orang yang macam dah masuk dalam ruangan tu. Dia macam bila kita berputar, pusing, kita akan boleh stop, dan dia boleh stop macam tu je. Kita akan macam bila buka kipas nombor 5, kita tak boleh tekan button off, tiba-tiba dia stop. Dia akan pusing sampai dia slow. Sama juga bila kita nak jadi orang yang khusyuk dalam solat, kita tenang dalam solat. Dia bukan dalam keadaan dia macam tengah rush tiba-tiba Allahu Akbar, kita terus macam tak, kita akan carry benda tu. So, dia akan slow sampailah pada hujung solat tu, akhirnya kita akan tenang, relax dan sebagainya. So kita akan nampak bahawa agama ni sangat realistik. Bila kita tengok pasal kemarahan, kita kena belajar untuk jujur pada diri kita sendiri. Adakah kemarahan ini satu kemarahan yang sifatnya
kita wajar untuk validate, atau kemarahan ini akan membunuh aku ataupun memakan diri aku sendiri. Ada sifat kemarahan yang sifat dia boleh makan diri kita. Dia boleh diam-diam makan. Macam Nabi kata, kemarahan tu, ghadab itu seperti bara api dalam hati. Dia boleh makan segala benda-benda baik. Kita akan jadi orang yang naratif kita kepada seseorang. Bila kemarahan tu memegang semua benda, kita menjadi orang yang akan terbuta daripada nampak kebaikan-kebaikan terus. Sebab kita akan nampak satu event dan kita akan cuba kaitkan semua event tu dengan satu bentuk naratif baru yang dengan lensa kemarahan kita yang sangat dahsyat. So marah memang boleh menjatuhkan kita. Tapi ada juga ruang yang sebenarnya kita semua sedang marah. Dan it's okay untuk kita ada ruang untuk kita rasa marah sekejap. Sebab kita bukan robot yang boleh tekan button pause dan kita rasa okay saja. Kata Imam Al-Ghazali, emosi marah ni dia ada dalam diri kita supaya kita ada kemampuan untuk mencapai keadilan. Kita jadi orang yang boleh tutup kezaliman. Kalau tak ada emosi marah, kita jadi orang yang macam kalau nampak benda tak kena tu okey je lah. Marah dia bukan hanya satu emosi, dia juga satu signal ada benda yang tak kena dengan diri kita. Iaitu mungkin ada orang mengganggu safe space kita. Ada orang yang ceroboh kita punya privacy. Ada orang yang langgar sesuatu yang tidak sepatutnya dilanggar. Tapi dia juga boleh berkait dengan kadang-kadang orang tu letak standard tinggi sangat sampai satu standard yang pergi kepada sombongan. Bila standard tu kesombongan, jadi bila orang langgar standard kesombongan tu, dia jadi marah. So kita pada akhirnya kita kena duduk sebentar. Bukan hanya bercerita tentang jangan marah, tahan marah. Tapi kena tengok juga marah ni datang dari mana. Dan marah ni bawa aku ke mana. Sebab ada marah yang menggerakkan kita. Contoh macam ketika mana kita tengok Nabi Musa AS. Marah tu dia, marah Nabi Musa, dia menggerakkan Nabi Musa. Menjadikan Nabi Musa sebagai seorang yang cuba bertahan dengan Bani Israel. Walaupun pada akhirnya Nabi Musa tidak mencapai kemenangan pun. Cerita Nabi Musa dia agak tragis sikit. Nabi-nabi lain, kalau kita nampak Nabi Muhammad SAW pada akhirnya ada Fatul Makkah. Nabi Yusuf AS pada akhirnya dapat kedudukan dekat Mesir. Kebanyakan Nabi kita akan nampak Nabi Nuh AS akhirnya dah semua bala berlaku dan sebagainya, akhirnya dapat bangunkan kehidupan baru semula keluar daripada bahtera. Tapi Nabi Musa AS perjalanan nak pergi Baitul Maqdis, perjalanan nak pergi Kanaan, pergi ke Palestin tu, akhirnya tak sampai pun. Nabi Musa tidak pernah melihat bagaimanakah Palestin itu bentuknya macam mana. Tak pernah nampak. Sebab dia stay dengan Bani Israel yang buatkan dia geram, dia rasa menyampah dan sebagainya. Tapi kita nampak macam mana marah tu telah menyebabkan dia masih bertahan. So kita akan nampak marah yang sifatnya menggerakkan kepada kebaikan. Tapi kita akan nampak juga marah yang sifatnya macam membunuh kita. Marah dengan jiran sampai kita diam sampai kita fikir nak buat apa. Ada orang yang sampai ambil sihir. Sihir buat rangkur, letak kat bilik, satu bilik. Baru ni balik kampung ada satu rumah ni. Cerita sampai kat kami. Dah lama dah saya perasan juga rumah tu. Family tu ada macam kucak kacir dan sebagainya. Dah meninggal lah semua. Bila nak kemas bilik tu, dekat hujung katil tu, memang ada sesuatu barang-barang bunjut lah. Macam sup bunjut tu. Dan kita nampak benda-benda yang biasa lah orang. Bila orang nak baca-baca ikat-ikat ni, dia nak hembus-hembus dia guna benda tu. Astaghfirullahaladzim. So, ada orang kemarahannya akan pergi ke situ. Jadi, macam munafik. Munafik marah. Munafik marah. Tapi marah dia bawa ke mana? Itu satu sisi yang kita nampak lah. Macam mana marah dalam Al-Quran buatkan kita jujur pada diri kita. Marah kita datang dari mana dan dibawa ke mana. Okay, wallahualam. Saya tengok pada soalan, kemudian kita akan habiskan di sini. Dalam Quran, kita diajar untuk menahan marah. Tapi marah itu sendiri adalah ledakan emosi yang kalau dipendam boleh memakan diri. Jadi bagaimana sebenarnya cara Islam menurut Al-Quran untuk meluahkan marah tanpa menyakiti diri sendiri dan tanpa melanggar adab terhadap orang lain. Okay? Boleh membahaskan tentang marah tapi kita cuba berlembut. Rasa marah tu memang ada tapi kita cuba berlembut, menerima keadaan, menerima sikap orang yang menjadi punca marah kita. Okay. Satu, Al-Quran sebut pasal tahan implikasi marah, bukan tahan emosi marah. Kita kena bezakan dua tu. Tahan implikasi marah ialah tahan kita sebab marah, kita macam mana baik pun di hadapan orang. Bila kita marah, cuba jujur dengan diri, kita rasa nak pukul orang tu.
Tersenyum. Gerak. Buat tu. Tapi tak buat pun. Tak buat pun. Kita bukan pendam pun sebenarnya. Dia lebih kepada kita tahan tindakan tu. Tapi kadang-kadang kita lempiaskan cakap juga marah. Quran, dia sangat realistik. Tapi memang ada pun, ada orang yang memang sifatnya memendam. Contoh macam Nabi Yaakob. Memang memendam. Allah kata dia kazim. Kita akan nampak juga Nabi Yunus. Dia keluar dalam keadaan dia marah sebab dia simpan lama sangat. So, kita akan nampak memang ada orang-orang yang dalam Quran dia agak memendam. Which is human, kita akan pendam, tak nak keluarkan benda tu. Tapi antara benda penting kita belajar dalam Quran dan juga pada hadis Nabi SAW ialah marah ialah sesuatu yang kita kena lepaskan dalam bentuk yang berbagai. Contoh, marah dengan seseorang kadang-kadang, sebab tu macam psikologis mengajar kita satu benda yang sangat profound, iaitu menulis jurnal kan. Yang kita marah dengan sesuatu, kita simpan pada marahan kita. Jadi bila kita marah tu kita tulis sebab kita rasa macam, sebab kita kena lepaskan benda tu. Sebab selagi dia tak lepas, dia akan keluar kat benda lain. Bila kita masak kan, tuan-puan, bila kita masak, kadang-kadang kita pernah terluka jari kita sebab kita tengah marah dengan seseorang. Kemudian kita rasa macam, aku nak masak. Dia potong bawang laju-laju, kena kat jari. Oh, sebab rasa marah kan. So akhirnya marah ni akan lepas juga. So bila kita tengok macam orang-orang yang marah, kadang-kadang kita akan nampak dalam hadis ke apa ke, mereka akan bagi tahu yang aku tengah marah. So antara cara untuk kita deal bila kita sedang marah, kita akui yang aku tengah dalam posisi ataupun dalam kondisi tengah marah dan aku perlukan masa. Jadi kita alirkan emosi tu. Dan kadang-kadang aliran emosi tu dalam keadaan kita cakap elok. Aku tak suka apa yang kau buat dengan aku. Benda ni melanggar dan menceroboh. Tapi kita kena faham juga satu benda. Pada akhirnya, kita tak boleh ubah semua orang. Tak boleh ubah semua orang. Ada orang yang dia dengar dan dia rasa macam, dia tak peduli. Dan itu antara ujian kita, yang mana kita pada akhirnya kita kena tinggalkan dia, dan itu satu benda yang besar lah untuk kita. Dan kadang-kadang ada orang yang macam kita boleh tinggalkan, tapi kalau let's say tu anak kita, kalau anak kita contoh macam uh, mungkin anak kecil ke apa, okey. Tapi bila usia macam dah umur 15 tahun, 17 tahun, dan kita pun tahu dulu macam mana kita buat mak ayah kita marah kan. Dalam keadaan kita memberontak, tanah itu, tanah ini, rasa macam diri kita betul dan rasa tak didengari. Walaupun pada akhirnya kita fikir balik, sebenarnya mereka lah yang paling dengar kita sebenarnya. Mereka lah yang paling faham apa perubahan dalam diri kita. Mereka lah yang paling tahu banyak benda pasal kita. So, tapi ibu apa ni dia jadi macam sabar, dia sabar. Dia kena bertahan, tahan. Sebab tak semua benda yang bila dilepaskan akan menghasilkan benda baik. Dia kadang-kadang kita kena diamkan diri. Jadi pada akhirnya Quran suruh alirkan marah. Tapi cara dia yang ni Quran sebut afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Dalam Quran dia akan bawa kita untuk fikir dan bincang benda secara human. Dia tak semua benda Quran akan suap kita. Kamu kena buat macam ni, kamu buat macam ni. Biasanya Quran akan bagi satu perspektif tentang marah tu datang dari mana dan ke mana kita buat. Tapi kadang-kadang tak semua keadaan tu Quran bagi langkah-langkah. Sebab pada akhirnya kita hidup dalam satu culture yang berbeza dan setiap orang ada langkah-langkah yang berbeza dalam menyelesaikan banyak benda. Okey, seterusnya cara meluahkan marah tanpa menyakiti diri. Okey, satu, kita memang akan terluka lah. Kita tak boleh bayangkan yang kita akan handle satu emosi yang berat dalam keadaan kita okey saja. Kita akan terluka. Dan orang lain pun ketika mana kita nak cakap seberadab macam mana pun, kadang-kadang benda tu akan memakan juga. Which is kita kena faham yang itu harga yang perlu dibayar dalam apa-apa komunikasi dan juga perhubungan. Cuma kadang-kadang kita fikir panjang je lah. Ada keadaan yang macam mungkin ibu ayah kita sudah menua dan kita ada rasa marah dengan sesuatu, tapi terfikir balik seseorang yang sangat sensitif dan memegang banyak benda, dan kita sebenarnya bila kita fikir balik marah ni sekejap je. Ada keadaan orang yang kita tak marah lama sangat, bukan marah lama sangat, dalam satu hari, 2 hari, lepas tu dia dah okey. Jadi bila kita study pattern diri kita sendiri, kita akan faham certain benda jangan cakap sangat. Sebab ada orang yang kita cakap sebab dia pattern dia berulang. Tapi ada orang dia sekali tu je buat. Lepas sebenarnya dia sebelum ni tak ada pun buat sangat, dan lepas tu mungkin dia tak buat. Tapi bila kita cakap dan kadang-kadang kita lepaskan over sangat, mungkin kita punya hubungan akan bermasalah. Jadi itu sendiri kita kena macam, ini antara dilema kita dalam diri kita.
iaitu kita kena, ini antara pengalaman-pengalaman yang kita jumpa dalam hidup untuk menemui banyak jenis perasaan yang akan membawa kita kepada banyak jenis komunikasi yang kita akan belajar. Boleh bahaskan tentang marah tapi kita cuba berlembut. Which is sebenarnya kita kena pergi ke fasa itu. Maksudnya ketika kita marah macam mana pun, kita masih boleh memilih perkataan yang tepat. Itulah sabar sebenarnya. Sabar ialah bukan menafikan marah yang kita ada. Dan sabar kadang-kadang bukan membuatkan kita tak naik suara langsung. Ada keadaan macam Umar, dia naik suara. Ada keadaan yang macam Aisyah, dia macam tak nak pandang Nabi terus. Macam tak nak pandang Nabi. Dan even waktu ayat Quran dah turun, Nabi nak pergi ke Aisyah, Aisyah tak nak. Aisyah macam, kita kena faham satu benda. Aisyah dengan Nabi bukan hanya suami isteri. Aisyah dengan Nabi ialah seorang Nabi dengan seorang wanita. Kita kena faham itu juga. Which is dia ada satu authority yang lagi besar selain pada suami semata-mata. Tapi kita akan nampak bahawa Allah SWT backup Aisyah. So nak katanya, uh, ia bukan satu benda yang uh, kita akan nampak kehidupan kita ni, kita kadang-kadang kita akan bawa diri, kita akan naik suara, tapi kelembutan yang ada pada diri kita ialah satu benda yang kita train supaya kita masih boleh sampaikan kepada orang dalam sangat-sangat deep. Orang boleh rasa marah kita tu, tapi dia bukan marah yang menyebabkan seseorang tu boleh mati, boleh kena pukul dan sebagainya. Macam mana kita nak jujur dengan diri sendiri tapi kita sedang marah masa tu? Adakah bila kita let go kita tak jujur? Terima kasih. Um, saya selalu rasa bila kita sedang marah ialah waktu yang paling kita tidak boleh buat apa-apa keputusan. Dan mungkin waktu yang kita tengah marah bukan waktu untuk kita rasionalkan waktu tu. Bila kita cerita berkenaan kita, pada akhirnya kita kena jujur marah ni pergi ke mana dan sebagainya kan. Kadang-kadang ketika marah tu berlaku, kita tak akan fikir benda tu. Kecuali kalau kita sudah full train selalu. Sebab akhirnya emosi ialah tentang training. Kita jadi orang yang macam sentiasa train. Sampai kan bila saya pernah ada keadaan yang saya mengulang-ulang ayat. Bila saya rasa marah sangat dengan orang dalam hidup saya. Dan saya rasa macam saya akan sebut, waja'alna ba'dukum li ba'di fitnah, waja'alna ba'dukum li ba'di fitnah atasbirun. Ayat pasal Allah, kami menjadikan sebahagian kamu kepada sebahagian lain sebagai satu tapisan untuk kamu belajar bersabar. So, macam ni sabar. Sebab kalau lepas, banyak benda lebih buruk akan berlaku. Akhirnya kita akan nampak lah yang macam kadang-kadang ada certain lelaki dia lebih diam dalam rumah tangga. Sebab dia tahu kadang-kadang kata-kata dia tu jenis, dia tak nak cakap tapi takut dia kalau dia keluar, banyak benda akan berbahaya. Jadi kadang dia diam. Yang mana benda itu juga sebenarnya agak bahaya kalau terlalu diam. Sebab tu kalau kita tengok dalam data psikologis, kita akan tengok depression, selalunya kita akan nampak data yang paling banyak menerima depression ialah wanita. Tapi rupanya ia adalah disebabkan lelaki jenis tak meluah. Jadi lelaki tak pernah seek help langsung pun. Bukan tak pernah. Dan sekarang ni tengah growing lah. Cumanya pada satu waktu mereka jenis orang yang mungkin macam ni je kot hidup tu. Gitu. Jadi pada akhirnya ramai juga para lelaki yang sebenarnya memendam dan menyimpan yang ada benda yang tersimpan kat situ. Yang sebab tu kalau kita nampak kadang-kadang bahaya. Yang menyebabkan bila marah tu berlaku, dia explode habis semua. Ada tak doa yang boleh diamalkan untuk hilangkan perasaan marah? Um, saya tak ingat doa tu. Tapi saya cadangkan antara doa yang ketika sedang marah. Ketika sedang marah, maka belajar untuk sebutkan istighfar dahulu lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kemudian boleh doa juga satu doa yang Nabi selalu, yang kita biasa juga doa tu, tapi doa tu sangat profound, iaitu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hazan tu sedih. Ham ni adalah satu keresahan yang sifatnya berbalut dengan banyak jenis emosi. Yang kadang-kadang emosi, bila kita resah, bila kita rasa macam anxious dengan banyak benda, kita senang nak marah, kita senang nak melempiaskan banyak benda. So kita minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Sampai habislah ayat doa tu. Masya Allah, Nur Afika.
Deadly, saya setiap hari saya diingatkan oleh masa silam saya. Saya juga rasa trigger dengan news yang saya baca macam scholarship, kes bully di MRSM, yang kadang-kadang saya cakap dan marah seorang-seorang sebab saya kecewa dengan masa silam saya. Saya marah dengan banyak orang dan paling sakit marah dengan diri sendiri sebab kecewa dah berubah tapi tak jadi sealim dulu. So macam mana? Okay. Marah ialah melibatkan expectation kita. Selain daripada kita nak kita ada bayangan idea hidup ni macam mana. Dan bila kita kena tengok apa apa punca-punca marah juga. Nanti yang akan bahaskan lebih dalam nanti Syakir akan bahaskan. Syakir dia counselling, dia counselor. So dia memang bidang psikologi dan dia pun master counselling. Jadi dia boleh bantu kita nanti pada kuliah. Saya tu minggu depan kot dia punya sesi. Dia akan ceritakan berkenaan dengan punca-punca marah tu. Kadang-kadang bila waktu kita tengah tenang, kita kena buat benda ni waktu tenang. Macam kalau kita baca buku Memelihara Jiwa, Al-Balakhi dah diterjemah dah, tajuk Memelihara Jiwa, keluaran IBDE, Institut Buku Darul Ihsan. Boleh baca buku tu. Dia akan tulis bahawasanya bila kita macam contohnya bila kita sakit, bukan waktu tu baru kita nak fikir kita kena buat apa. Bila kita waktu tu baru nak fikir buat apa, kita akan jadi macam merana sikit lah kan. Macam ataupun kita tengah sakit perut, waktu tu baru fikir macam mana tandas, kita jadi kelang kabut lah. Tapi kalau let's say hari tu macam fikir kalau aku sakit perut ni, mana toilet yang dekat, ada nampak dah. Ataupun kalau macam kalau tak sihat ni, ubat dah dekat sini. So macam tu juga dengan jiwa kita. Bila kita tengah marah, sebelum marah tu berlaku, kita kena study juga sebenarnya kita apa benda yang boleh trigger kita. Kena tulis. Kena tulis dan kena study sebab kadang-kadang marah kita disebabkan selain daripada kita ada sakit. Sebab sakit tu dia dah kesan kepada kita punya fisiologi dan sebagainya, which is kita kena sihat dan juga dapatkan ubat dan sebagainya untuk membantu kepada proses penyembuhan. Tetapi ada satu benda yang secara kognitif kita kena selesaikan juga, iaitu kita kena belajar untuk melihat secara apa expectation kita sebenarnya pasal hidup dan dia tak capai dan akhirnya kita rasa marah benda tu. Contoh macam kita expect setiap orang dekat pergi sekolah mesti semua orang okey je, dapat happy belajar. Dia ada kes bully. Kita marah sebab idea kita ialah semua orang kena baik. Sebab tu kita rasa marah. Which is penting untuk kita rasa marah kat situ supaya kita jadi orang yang dapat ubah benda tu lah. Tapi masalahnya ialah kita masukkan semua idea-idea, benda yang sangat ideal tentang kehidupan ni kepada diri kita dan kita nak benda tu sekarang, selesaikan semua benda. Jadi contoh macam bila kita nak cuba berubah dan kita rasa macam aku tak macam alim macam dulu ke, ataupun aku tak sampai macam level dulu ke, dulu semayang macam menangis, sekarang kenapa semayang rasa kosong. Sebab kita samakan, kita letakkan standard beragama itu pada waktu tu, which is menangis. Tapi sebenarnya, bila semayang rasa kosong, tapi rasa macam tak ada apa-apa nak buat dalam hidup, nak kembali pada Tuhan je, itu juga adalah satu standard baru yang kita boleh letak. So dengan cara itu, kita menyebabkan jadi orang yang macam, kita jadi rahmah dengan diri kita sendiri tau. Jadi macam orang yang macam, oh, sebab bila kita marah, kita jadi macam terlalu banyak expectation. Kenapa Musa AS marah ke Harun? Dia expect Harun, bila Nabi Musa pergi ke Jabal, pergi ke gunung ambil Taurat, dia expect mestilah Harun selesaikan masalah ni. Janganlah bagi dia orang sembah apa-apa. Tapi bila turun, orang-orang sembah. Harun buat apa? Ibarat macam tu. Padahal Harun dah cuba macam-macam. Harun AS, dia seorang Nabi. Tapi Nabi Musa rasa macam dia expect sesuatu yang besar dan dia rasa macam kenapa kau tak buat? Sampailah akhirnya Harun tenangkan dia, bagi tahu dekat dia, dan akhirnya Nabi Musa dalam keadaan yang dia sedar bahawa dia ada expectation yang tinggi kepada orang yang secara karakternya tidak semua orang boleh jadi Musa yang sangat strong. Ada orang dia boleh jadi pembantu macam Nabi Harun. Jadi kita expect dia lebih sangat. Dan akhirnya dia memang tak boleh nak capai expectation kita sebab standard dia bukan macam tu. So, itu antara benda yang kita boleh tengok secara background secara lebih dalam, which is saya cadangkan untuk tanya kepada Syakir aja lah, insyaAllah. Saya rasa itu sahaja sesi pada malam ini. Saya Mel Robbins ni saya tak baca buku pasal dia ke apa, tapi Gabor Maté, dua orang ni selalu cakap pasal psychological. Dr. Gabor Maté, trauma expert, cakap hurt come from a place of addiction. Saya tak nak ulas certain ni, luka ni datang daripada addiction dan sebagainya. Sebab perbincangannya kalau kita baca buku dia, sebab saya memang baca buku dia. Baca buku dia pun, dia punya perbincangan lebih dalam daripada itulah. So
Uh, saya tak ada pandangan apa-apa, tapi saya rasa dia antara orang yang sembuh daripada Zionism, luka Zionism, rasa marah dengan Zionism, dan dia mengajarkan banyak benda lah. Saya personally, saya banyak mendapat manfaat daripada dia, dan saya mengulang banyak kali lah bacaan buku-buku yang ditulis oleh beliau. Okay. Okey, maaf jika soalan tak salah. Tapi curious, kan Allah backup Aisyah, tapi Nabi pun menjarakkan diri for good reason. Nabi pun ada perasaan Allah tak backup Nabi SAW ke? Bila Allah backup Aisyah sebagai seseorang yang bebas daripada melakukan sesuatu tu, itulah satu tuduhan. Itu ialah backup kepada Nabi. Maksudnya keluarga dia suci, keluarga bagi dia suci, dan Nabi pun jadi tenang. Rupanya orang yang aku cintai ialah orang yang setia dan tepat. Dan apa yang orang-orang cakap pasal dia ialah satu benda yang sangat salah. Kita kena lihat bahawasanya tak semua backup ataupun tak semua validation ataupun satu ruang yang kita ambil side mana tu hanya fokus pada side tu. Kadang-kadang bila Allah ambil side, contohnya macam bila Allah bagi tahu pasal Aisyah, ia juga sebenarnya sedang bagi tahu tentang kedudukan Nabi SAW. Adakah cara dari Al-Quran untuk mengawal rasa marah? Kalau kita perhatikan pasal marah ni, kita akan jumpa antaranya antara ayat-ayat yang sebut pasal marah, selain daripada Allah cerita pasal naratif cerita. So kita akan jumpa banyak naratif cerita pasal marah yang akan lead kita kepada marah tu, selepas tu akan ada rationalkan balik marah tu, which is marah tu dia ada ruang, which is kita akan boleh belajar satu benda, iaitu kita kena study kita punya track record. Kalau kita tengok pasal Nabi Musa AS, kemarahan Nabi Musa ketika dihujung, dia tak sama macam Nabi Musa waktu muda. Dia, baginda ialah seseorang yang kita akan nampak sentiasa menyebutkan kenalah kenang nikmat-nikmat dia dahulu. Kenalah lihat pada masa dulu. Maksudnya dia merujuk kepada semacam tulis jurnal lah macam tu. Kita kena tengok pada track record kita, sebab kita mungkin tersilap. Kita tak boleh keluar dalam dunia ni lahir-lahir dan kita rasa macam, oh aku dah boleh selesaikan semua benda. Tak. Kita akan kadang-kadang ada waktu terlepas, kita ada menyesal, which is perasaan tu penting untuk kita ada dalam diri kita supaya kita tahu harga dia. Sebab kalau kita tak ada rasa tu, kita tak tahu, tak pernah rasa menyesal tu macam mana, which is kita tak tahu yang sebenarnya penting untuk kita ada cara untuk jaga certain communication dengan certain orang, sebab kita tak tahu pun sebenarnya perasaan tu sangat-sangat membayar harga yang mahal. Jadi semua benda tu akan menyebabkan kita akan tengok balik. Tapi ada satu benda juga yang Allah kata, bila kita marah tu, saya lupa ayat mana, nanti saya cari balik. Wal ya'fu wal yasfahu, maafkan dan juga buka page baru. Datang kataan safhah. So bila kita terlalu duduk dalam masa lalu, tinggal dalam masa lalu, kita tidak mahu melepaskan genggaman tentang masa lalu, kita akan jadi orang yang akan carry semua emosi marah sekali, kemudian kita ada expectation tentang masa depan dan kemarahan yang baru datang. Bayangkan macam mana kondisi bebanan yang kita lalu dalam emosi kita tu. Kita ada marah yang bergerak daripada dulu sampai sekarang, dan kemudian ada marah-marah baru yang sampai. Kita bawa kat kereta, tengok orang langgar traffic light, ataupun kita keluar turun dekat parking tengok ada orang langgar kereta kita ke apa ke. Jadi macam marah banyak benda. Marah dengan orang dan sebagainya. So dia macam dia carry banyak sangat benda. So untuk kita lepaskan benda tu ialah bila Allah kata kita kena belajar untuk buka muka surat baru. Buka muka surat baru. Jangan terlalu menanggung benda tu, benda yang lama tu sangat. Sebab yang dah pergi dan dia ialah bahagian daripada takdir kita yang mengajar kita. Di antara masalah kenapa kita jadi orang yang macam terlalu pegang masa silam, ada banyak sebab lah. Tapi salah satunya ialah kerana kita rasa kita lose sesuatu lah. Kita hilang benda tu. Dan kita rasa macam kita deserve dan kita entitled dengan benda tu. Benda yang kita hilang tu. Sedangkan benda tu dah pergi dan mungkin benda tu daripada awal bukan milik kita. Dia ialah datang hanya kerana singgah sahaja. Jadi sebab tu kita boleh lepaskan. Bila kita rasa kita pegang benda tu, kita milik, dan kita rasa kita hilang. Maksudnya kita rasa macam itu aku punya, dia hilang, dan kita rasa macam benda ni cuma boleh selesai ketika mana benda tu ada balik. So kita jadi orang yang banyak bergantung kepada sesuatu yang kita tak boleh nak kawal, which is akan lead kepada banyak jenis emosi yang tak terkawal.
Okey, saya rasa itu sahaja. Um, Wallahu alam, moga-moga kita belajar banyak hal lah yang kita boleh renungkan daripada discussion kita pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih bagi yang sertai dalam sesi hari ini kuliah maghrib. Saya jemput untuk teruskan lagi sertai kuliah maghrib ni pada minggu hadapan. Nanti kita akan ada bersama dengan Syakir akan cerita dari sudut psikologi berkenaan dengan background marah, supaya kita boleh kat situ kita boleh tengok, ulas balik, tengok keadaan diri kita daripada kecil besar. Mungkin kita ada marah yang kita tak selesai lagi, kita ada expectation ke, kita ada tu ke, yang akhirnya kita boleh jadi orang yang agak mindful dengan emosi kita. Kemudian kita akan nampak juga um, nanti apa nama, Muzuza akan bahas berkenaan dengan sabar di dalam Al-Quran, bagaimana sabar digambarkan. Kemudian kita akan pergi juga kepada sebenarnya Syakir punya tugasan dia lebih kepada daya tahan sabar dekat dalam psikologi, tapi dia akan sentuh juga emosi-emosi yang akan menguji kesabaran tu, which is marah lah antaranya yang besar. Dan Fakrul akan bahas berkenaan dengan tentang Nabi marah ke. So dia akan ulas kepada keadaan-keadaan, situasi-situasi dalam sirah Nabi SAW yang merujuk kepada Nabi marah. Saya rasa itu saja, dan semua ini akan membawa kita kepada kelas yang utama untuk kita belajar sabar dari Musa AS. Menyemput bersama, kelas akan berlangsung daripada minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga bulan 5 nanti. Pendaftaran akan dibuka pada hujung bulan ini, insyaAllah pada 25 hari bulan 4. Jemput bersama untuk kita sama-sama menekuni surah Taha, satu surah yang kita akan nampak surah cerita pasal Nabi Musa ni dia banyak. Dia antara dia cerita paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi surah Taha dia banyak fokus kepada sesuatu yang seseorang explode dan akhirnya dia tak boleh kawal pun benda tu. Tak boleh kawal pun. Ada banyak benda tak boleh kawal. So kita akan pergi kat babak itu. Banyak babak internal konflik, banyak babak yang sesuatu yang Nabi Musa akan akui yang tak boleh nak kawal semua benda ni. Dia explode, dia rasa marah tapi dia tak boleh kawal. So kita akan tengok fokus kepada khususnya kepada fasa-fasa itu, tapi saya juga akan menyentuh daripada surah lain juga, Asy-Syu'ara sebagai contoh, ataupun surah Al-Qasas berkenaan dengan background story supaya kita faham lah lain tu. Walaupun fokus paling besar ialah surah Taha, kita akan study pasal Nabi Musa AS. Dan saya juga nak bagi tahu minggu hadapan insya-Allah kita ada deep conversation yang kita akan study pasal marah juga. So dalam deep conversation tu mungkin kita secara fizikal lah, kita akan buat dekat kawasan Bangi, dekat kafe. Jemput bersama esok saya rasa diorang akan buka pendaftaran um, untuk sama-sama kita duduk sekejap, kita bahas pasal marah dari sudut psikologi, dari sudut sirah. Sebab di conversation ni lebih macam kita dekat, kita boleh borak dan kita boleh pergi kepada kes-kes yang real dan sebagainya. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa dalam sesi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.